di negara Thailand ni, seperti mana yang kita tahu, mereka memang bak custom dengan modified memang nombor satu, tak lawan lah. Ni macam kita tengok Honda 70 pun, tengok mereka buat enjin pakai injection dengan barang-barang aksesori semua tu. Ni Honda 90, Honda petok kita pun mereka buat pakai injection, pakai head block mahal-mahal dengan damper, exhaust. Memang negara mereka ni dengan part custom ni memang nombor satu lah. Macam Motoville ni, dia menggunakan enjin CNC yang harganya agak keras lah. Tak semua orang mampu pakai enjin CNC ni. Bukan enjin original, tapi enjin ni dah custom buat, bukan CNC. Seperti mana kita tahu lah, Wave dengan KR ni memang nombor satu lah di Thailand. Wave 125 memang top di Thailand. Dia dengan nak bandingkan dengan motor-motor lain, Wave 125 dengan KR memang king lah di Thailand. Buat motor lain dia kurang sikit sambutan dia nak bandingkan dengan Wave dengan KR ni. Jadi dalam Thailand ni memang bak custom memang nombor satu lah. Ni ada lucky draw, lepas tu ni ada piala apa semua, ada juga ni piala untuk yang menang. Piala ni untuk champion lah, champion yang nombor 2, nombor 3 mungkin dapat